Samad Samad ni. Ni brother Love daripada XFM ni. Ni brother ada terbaca SMS Samad ni. Agak parah jugalah SMS ni kan. Yelah, sedih lah brother. Yelah tu dah nak kahwin dah kan. Tunang pula nak minta putus kan. Okey, apa cerita ni Samad? Aduh, saya meniaga burger je brother. Sebenarnya tunang saya tu, dia ada lelaki lain. Dia nak pergi kat lelaki kaya. Dia jual burger je dia nak putus dengan kau? Alamak. Sebab saya tak kaya kan. Saya tak ada duit lah sangat ke apa. Tapi memang confirm lah. Dia minta putus. Dia kata dia ada orang lain. Sekarang ni kau memang nak selamatkan keadaan lah ni. Okey, tak apa macam ni. Kau tunggu je. Brother call dia sekejap, okey? Hello, boleh tak saya cakap dengan Cheryl? Ya. Okey, Cheryl. Ni brother Love daripada XFM ni. Okey. Kenal tak Samad, Cheryl? Kenal? Siapa dia ni Cheryl? Dia tunang I. Sekarang ni brother dapat SMS lah daripada tunang Cheryl ni. Dia kata Cheryl ni minta putus dengan dia. Betul ke tak betul? Kenapa dia mesti bagi tahu you? Sebab dia cuba nak selamatkan benda ni. Tapi itu dia tak boleh cakap sendiri, Dia dah cuba kan? Sebab dia meniaga burger je nak putus dengan dia. Cuba apa? Macam tu lah. Perangai. Salah ke orang meniaga burger ni? Bukanlah salah. Tapi untuk long term agaklah salah juga. Sebab kan nak kahwin. Lepas tu takkan dia nak kerja jual burger je. Sampai bila pun tak ke mana lah. Memang takkan boleh berjaya lah orang jual burger. Tak boleh lah. Macam mana nak dapat duit banyak macam tu? Oh, maknanya kira betul lah sekarang ni awak ni ada lelaki lain. Betul lah. Ke memang kaya lah? Of course kaya. Dia memang kaya. Okay, ada masa depan. Banyak duit. Tapi Samad ni dia memang berusaha lah. Mana ada berusaha? Apa nama you? Brother? Brother Love? Apa? Asyik-asyik cakap okey nak tukar kerja baru lah, apalah, nak majukan bisnes lah. Tapi tak ada apa pun. Cakap je, tak buat apa. Macam mana nak dapat banyak duit macam tu? Mana ada masa depan? Kenapa you kelas sangat ke nak hina orang jual burger ni? Hey, of course. I tak adalah hina. Tapi kalau macam takkanlah forever nak jadi penjual burger. Hello. Yelah, you rasa you dah cukup bagus. You nak cakap orang jual burger ni tak boleh nak tanggung you? Kalau dia boleh janji ke dia nak tanggung I? Dia sendiri pun tak boleh janji kan? Memang kita tak tahu apa akan jadi masa hadapan. Tapi so sebab tak tahu tu lah nak kena cari banyak duit. You never know what's gonna happen, okay? Yelah, okay. Kenapa you pilih that at the first place? Yalah, dulu tergila-gila sangat kat I. So you nak cakap yang sebenarnya you tak kisah pun? Agaklah masa dulu-dulu tu I macam okey lah sebab dia beria sangat kan. Dia pun macam kata dia nak berubah lah, nak majukan bisnes lah, apalah, nak cari lagi banyak duit. Tapi sampai sekarang pun tak ke mana. Baik putus je macam tu. I nak kahwin, I nak masa depan yang terjamin, okey? Sebenarnya you ni tengok duit lah. Zaman sekarang ni semuanya pakai duit, okey? Senang-senang je lah you nak macam ni. Apanya perempuan lah you ni? Suka hati lah. You tu macam lah best sangat. Memanglah, I bet I kerja radio. Alah, takut suara keluar radio tak tahu lagi kaya ke tak. Samad, okey, ni dia perempuan yang tak berapa elok ni. Dia dah mengaku sendiri dengan brother yang dia kata dia tak boleh nak hidup dengan Samad sebab Samad ni setakat jual burger je. Tak apa lah bro, nak buat macam mana? Hello. Nak cakap apa lagi? Dah banyak kali cakap dah. Usaha tak ada pun. Cakap-cakap je buat apa? I dah beli lori tau. Salah, you ingat you nak bawa I pergi jalan-jalan tu naik lori ke? I tak nak naik lori, okey? Tak apalah, lori. I tengah nak besarkan tu. Kita masih naik motor. Mana ada I cakap I nak bawa lori. Lori tu untuk tak nak. I tak nak motor, lori ke, van ke, I tak nak, okey? Tengok brother I nak kereta. Aduh. Macam mana ni? Apa yang patut saya buat ni? Tak payah. I nak tinggalkan you untuk orang lain pun, okey? Tak payah nak buat apa-apa lagi dah. Kaya sangat ke dia tu? Mestilah kaya. You tak boleh beli apa pun. Dia ada hati budi yang baik ke? Baik, okey. Dia baik, dia kaya, dia handsome. Asal dia selalu belikan you handbag dan kasut kan? Mestilah. Asal okay, handbag fine. you tak pernah pun beli I semua-semua tu. You tak pernah bagi I apa pun. Bagi you gelang apa? Adalah Samad, jangan nak banyak cakap lah, okey? Aku dah tak nak dengan kau lagi. Kau dah tak handsome, jual burger, bawa motor, kau nak beli lori lah, apalah, usaha pun tak ada. Tak payah, senang cerita. Aku suruh family aku datang tengok family kau nanti, putus, okey? Dah tu Samad kan, perempuan macam ni kau tak guna nak simpan lagi. Orang boleh beli dia dengan duit. Yelah, ini pun dah bulan 6 kan, dekat nak megasil kan? Tak apalah. Ini pun dah nak masuk. Saya redor lah bro. Okey, tak apa. Aku redor lah, nak buat macam mana? Kau buka stall 3 ke 4 stall burger lain kan? Kau buktikan kat dia yang orang jual burger macam kau boleh berjaya. Ya tu, nanti lah. Aku tunggu je nanti aku buat. Ira, kita punya penyampai XFM tu ada single lagi. Yes, cantik. Saya akan usaha. Itu kita cuba nanti, okay? Love, love, love.